Dia punya pacutan pun kuat Untuk perkebun-perkebun kecil guys, dia ada dua saiz, 5 liter dengan 6.5 liter lah. Untuk halaman rumah yang kecil tu sesuai ambil yang ni. Okey, ni dia punya tong. Tong dia material jenis plastik 5 liter. Okey, kat dalam ni korang akan dapat dia punya apa ni? Dia punya motor ni. Dia punya motor pun menggunakan cas type C kat sini. Okey, dia ada bagi dia punya hose ni macam-macam ni. Bagi soket-soket dia, penutup dia. Okey, ni dia punya hose lah. Kita akan cuba buat pemasangan guys. Korang boleh tengok dia punya instruction manual ni. First kali korang jangan masukkan dia, ikut dia punya skru ni. Yang ni korang boleh panjangkan tau. Korang boleh laras dia, lepas tu korang boleh skrukan dia. Okey, untuk dia punya hose ni jenis bergetar guys. Korang boleh masukkan dia dekat corong ni. Lepas tu yang ni kita just skrukan guys. Hose getah yang tadi tu kita boleh sambungkan dekat dia punya handle ni lah. Lepas tu kita skrukan. Untuk pacutan air ni dia ada macam-macam ni. Kita akan guna yang ni guys. Just masukkan je untuk muncul depan ni. Dia ada bagi satu sling ni untuk korang pasangkan. Step lah sekali kita isikan air Ni korang boleh bancuhkan sekali dengan dia punya racun lah. Okey, sini ada button off. Kita on kan Nampak tu, dia punya pacutan pun kuat Disebabkan dia punya tong ni 5 liter, senang korang nak meracun ke, nak menyembur pokok-pokok dekat halaman rumah kan. Sebab dia mini guys. So kepada korang yang sedang mencari ni, geng-geng berkebun kan, boleh tekan link kat bawah.